Jom masak ayam masak lemak cekur. Kali ni style dia berbeza sikit. Kita tengok bahan dia dulu. Cekur, kunyit, cili padi hijau, cili besar hijau, serai. Lepas tu ada letak kentang dan bawang merah sikit. Okay, so kita bilang menambahkan betul kentang kemudian ni. Kentang tu masuk kemudian. Okay, risau kentang. Okay, lepas tu kita tumis serai tu sampai dia naik bau. Lepas tu masukkan bahan kisar tadi. Okay, ni cara dia cantik hijau dia. Tu dia. Okay, kacau-kacau. Ini saya buat sampai dia pecah minyak. Lepas tu saya tambah air lagi lah. Saya memang suka tambah air dalam masakan supaya betul-betul masak. Nanti tak perut pula. Lepas tu masukkan pula ayam goreng. Yang ni separuh masak. Kadang takut tak masak je tu. Jadi ayam tu better kita separuh goreng dulu lah. Separuh masak je. Lepas tu kentang tu kalau nak masuk time ni pun boleh. Kalau nak pastikan dia masak betul, kita goreng sekali dengan ayam. Lepas tu kita masukkan pula air. Air ni kalau kuat tu nak lebih, kena masuk air tu banyak sikit lah. Lepas tu kita season dengan garam. Ni stage ni awal tadi pun boleh. Lepas tu last baru kita masukkan pula santan. Okay, lepas tu kita kacau. Okay, dah cantik dah. Kadang kalau tengok real life dengan dalam video ni lain sikit tau colour dia. Okay, ni hasil dia. Alhamdulillah, selamat cuba.